So bagi saya trafik ni penting untuk orang yang, untuk bisnes yang contoh korang kontraktor. Okay, kontraktor, untuk korang showcasekan hasil kerja korang dalam satu video 15 saat memang tak cukup. Betul tak? Memang tak cukup masa. So dengan trafik ni, korang boleh buat satu video 15 saat, post kat orang. Kalau dia nak tahu lagi banyak, tekan button learn more tu, korang akan redirect dia ke satu website, aka kita panggil dia sales funnel. So trafik ni, bila korang dah bawa dia ke website, contohnya kontraktor tadi, cuma kita boleh tahu, oh kontraktor ni hasil-hasil kerja dia, oh ni review dia, testimoni. Pasal dia adalah satu page yang scrollable, bukan dalam video 15 saat yang korang nampak kat Facebook. So trafik ni untuk bagi korang kenal, orang kenal korang dalam masa yang panjang, dalam masa yang panjang, informatif. Meaning data-data informatif korang boleh show dalam trafik melalui satu sales funnel. Okay, itulah function traffic. Objektif, campaign objektif kita yang kedua. Dan kita ada yang ketiga, iaitu engagement.